Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Sabtu, 12 bulan. Sekarang jam lebih kurang pukul 7.40. Macam biasa saya dekat betul hutan kampung ni lah. Program hari ni saya nak buat something different lah. Kan macam semua orang tahu, kalau saya ride pergi masuk Thailand, saya akan pergi dengan member kan. Kali ni saya nak try solo ride. Tengok macam mana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Excited, berdebar semua ada ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh, tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, benda first saya kena buat, nak ambil insurans Thailand tu kan, CIVI tu kan. 2 hari lepas tu saya dah call dah, kata nak insurans sekian-sekian. Ya, semua bayaran semua dah buat dah. Sekarang hanya nak pergi ambil je. Seminggu 2 ni memang stres gila babi lah. Kerja stres, sangat stres. Tu kali ni nekat tu nak ride destinasi Phuket je. Last pergi hari tu tahun 2022. Dah 3 tahun dah. Biasa cross border awal pagi. Ni kalau masa ni tak tahu lah, orang ramai ke macam mana tak tahu. Sekarang lah ada, dia banyak benda lah. Dia sekali Songkram, Phuket Bike Week. Habis saya bukan nak pergi sebab benda tu. Saya nak pergi extension je sebenarnya. Sebab woi ramai. Nak pergi mana ni ramai-ramai ni? Siam ke apa? Wow. A few moments later. Okay, jom. Minyak dah isi. Selesai satu hal, nak pergi ambil insurans pula. Ni ramai-ramai ni nak pergi masuk Siam ni kot. Ada ramai-ramai macam tu lah. Tunggu member kena sidai. Kalau solo kan senang. Ni nak ambil insurans semua ni. Woi, cuaca pun mendung elok je. Betul, saya buat atas tak perasan. A few minutes later. Okay, selesai ambil insurans. Makin nervous. Pukul 8 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Kena rushing juga ni, sebab seorang-seorang tak tahu time management macam mana kan. Takut makin lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang pukul 8.09 minit. Insurans settle, isi minyak settle. Jom cross border. Sebelum saya lupa, saya kena buat roaming data kan. Kena langgan roaming. Ambil 3 hari okey kot. Malas nak tukar SIM card, lambat. Lepas tu rasa macam lebih kurang je dia punya harga tu kan. Saya rasa kalau roaming mungkin dia punya data tu tak banyak, tak apa. Wih, ramai orang sampai ke sini, mampu. Baru tahu. Macam ni rupanya. Macam ni rupanya cross border masa ni. Awak kot pintu panah.
Sakit perut, sakit perut. Oh, tu lancar. Oh, okey, tak main sangat. A few inches later. Dah selesai. Allah, jalan macam ni tak syok ni. Kita tak boleh nak menyelit. Welcome to Thailand. Ni bahagian ni confuse sikit lah. Buat tak mana tak tahu. Follow orang je. Tak minta. Bagi dia pergi dulu. Tak minta berjalan lancar. Oh, sorry. A few moments later. Jam. Lama. Oh, sorry. A few minutes later. Syukur Alhamdulillah. Sejam setengah kena sidai dekat custom. Pergi makan dululah. Sekarang pukul 9 waktu Thailand, dalam pukul 10 waktu Malaysia. Duit semua dah tukar lah. Nak pergi makan je. Kita makan tempat biasa, breakfast. Lepas tu dalam setengah jam kot. Setengah jam shoot terus lah. Tak mahu duduk lama-lama. Sebab nanti panas. Ini pun dah panas lah. Makanlah kedai mana-mana pun sama je. One eternity later. Bismillahirrahmanirrahim. Continue on Route 4 for 31 kilometers. Okey, syukur Alhamdulillah. Lega. Boleh makan. Tadi makan nasi dagang dengan green tea. 100 baht. Lebih kurang RM13 macam tu. Okey. Sekarang jam 10 tu 10.38 tu waktu Malaysia. 9.38 waktu Thailand. Kena rushing sikit sebab masih jauh lagi perjalanan nak pergi ke Phuket. Memang santai lah, bawa seorang-seorang. Mula-mula ni saya nak pergi ke Patalong tu, Cowboy Town tu kan. Pergi singgah situ tu, lama tak pergi. Cari baju selai 2, baru terus ke Phuket Bawa baju bawa tak banyak pun. Turn left to stay on Route 4. Continue for 5 kilometers.
Relax. Jangan gaduh-gaduh. Awal lagi. Target tak mau sampai malam lah. Cik, sembak. Elok bunga-bunga kuningnya. Sekarang pukul 11.33 waktu Malaysia. Kira 10.30 lah waktu Thailand. Kereta banyak hari ni. Songkram kot. Oh, dah start mengantuk lah. Panas sangat kot. Dah. Dah cantik. Buah salak, ananas. Oh, lawa. Tapi sayang tak makan. Saya tak makan buah-buah ni. Saya suka makan daging. Sepanjang jalan dia punya gerai dia letak menyerong macam tu kan. Dia display elok je. Baru nampak orang atas kereta kenderaan pun nampak aku ada berniaga kan. Lebih kurang 50 km je nak sampai dekat Cowboy Town. Cowboy Town. Your destination is on the left. Oh, apaan? Tu dia. Oh, nak parking. Bang. A few minutes later. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, sekarang pukul 12.30 waktu Thailand. Tadi berhenti sat dekat Cowboy Town tu. Minum air apa semua bagi hilang penat. Aduh. Panas elok hari ni. Ingat hujan je. Sekarang kena top up minyak dulu ni. PTT, cari PTT. Isi minyak tu first time. Minyak tinggal 2 bar. Isi penuh dulu serongon baru tenang. $95.
tank tadi 290 baht. Berapa liter tak tahu. Oh, kena rushing sikit lah. Takut lewat sebab lebih kurang rasa dalam 6 jam juga nak sampai. Jauh lagi. Okay, jalan corner-corner sikit. Baru syok sikit. Ni jalan lurus lah. Betul juga ni jalan ni. Try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dah pukul 1.36 waktu Thailand. Dia GPS ni kadang-kadang kalau kita dah terlepas punya cabang kan, dia akan bagi alternatif lain. Tapi alternatif tu tak semestinya makin dekat. Kadang-kadang dia nak bagi senang untuk bagi direction je. Jarak tu tak. Parah. Jalan makin kecil lagi. Jalan makin kecil. Broker punya pasar ni. Kata 6 kilo jalan macam ni. Jadi kat dia. Buka GPS saya. Ikut jalan kampung. Tahu lah shortcut ke tak shortcut ke daripada tadi. Kejap jalan besar, kejap jalan kecil. Gelap dah atas tu. Janganlah hujan. Aduh. Lagi 152 kilo. Lambat lah asal nak sampai. Minyak tinggal 1 bar je lagi. Kalau berkelip lagi memang kalut lah. Nak cari stesen minyak. Sangat tak berkelip lagi. Ada dah PTT. Akhirnya. Full. Okay, 110. Okay, kagum kap. Nak parking. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okey. Sekarang pukul 4.27 minit petang waktu Thailand. Oh, lega. Makan nasi saat ni. Ingat nasi ayam macam mana? Rupanya ayam goreng biasa makan dengan kicap. Apa-apa je lah. Ya betul, 80 kilo sejam setengah. Jalan jam gila kau. Tadi terima berita gembira sikit. Walaupun tak gembira mana pun, berita gembira lah, senang kata. Sebab cuti tambah lagi kan, lebih panjang lagi. Sepatutnya cuti sampai 15 bulan. Jadi boleh plan lain lah ni. Boleh atok program lama sikit dekat Thailand. Tengok macam mana. Kalau bajet cukup, boleh lah tambah, kita stay lama sikit. Tapi kena tengok program juga. Kalau program tak ada, macam bosan juga kan, sebab sorang-sorang. Surut kan. Kena buat slow kot. Semua kat buat slow. Continue for 6 kilometers. Oh, jalan. Silau macam jalan balik pulau. Orang balik pulau ni expert lah jalan macam ni, macam bot lah. Nak potong je lah kereta ni. Silau sebenarnya, bukan tak mau potong. Lagi 9.4 kilo. Boleh je ni nak potong kereta ni. Malas je.
nampak laut tu. Cantik. Lagi 3.7 kilo. Lagi 1.2 kilo nak sampai ke hotel. Your destination is on the left. Orchid Kalimbe. Oh, apa sampah? Are. Memang ada dekat lah. Tak ada salah lah. Apam balik. Hak standard kat kaca ke? Standard kaca dengannya. Ya kira mana kak? 20 baht. 20 baht satu. Ambil satu kak, terah. Kalau lapar lagi saya turun je kat tu lah. Terima kasih. Oh. Session. Alex Rins having missed out on a direct place in Q2 last night by just 300. Nasi daging. Bukan nasi lah, dia macam pulut. Sticky rice dia tu. Ya, nak bad, sedap. In terms of results so far this season, Mr. B1 in the championship, although Saturday afternoon has not been without its troubles for series leader Alex Marquez Lewis. Jom, layan mencicipi dulu. At turn 15.